apa ni? Centrum Night Market. Oh, macam pasal tanya pasal malam. Hari ni kita nak tengok strawberry putih. Tu Kalau depan. ada. Kalau ada. Kita dekat Cameron sekarang. Macam dah sesuai je jadi. So tak tahulah ada ke tak Kita akan cuba tengok lah. Ada ke tak. Cuba tengok lah. So kita tengok kat dalam nanti. Bye. Okay, so sekarang dah sampai. So this is the strawberry. Strawberry putih. Nanti satu orang je. Yang ni bagi 28 ni. Besar ke kecil? Yang ni besar. Oh, rasa sama aja. Sama. Ambil mana? Besar ke kecil? Tak ke lah. Besar boleh, kecil boleh. Setengah kilo untuk tak. Dia makan sampai puas hati. Itu sebab dia saiz besar sahaja. Oh. Sama. And then Rasa you semua makan sama. dia, jangan makan dengan makanan manis. Sebenarnya sekarang saya makan kek, minum kopi kan. You janganlah santai makan strawberry. Jangan sekali batu ya. Guys, sini Okay. ada strawberry banyak pilihan. So kat sini dia lepas daripada Cactus Point. So ada satu kedai je kat sini. So kalau siapa-siapa nak cari strawberry putih, boleh cari kat sini. Sini je satu kedai yang buka. And harga pun berpatutan. Ni kalau dari sana Cactus Point sana. And then kita tengok kat sini. Kat sini so just datang kat sini lah. Nampak signboard tu, S Corner tu. So kedai dia ada satu je. Kedai dia kat sini. So siapa-siapa nak cari strawberry putih boleh cari kat sini. So next kita dah settle beli strawberry putih. Kita akan pergi check in hotel pula. Kita nak cari makan. Cari luar jalan dah. So kita tengah mencari makan. Jalan. Hai. Welcome. Bapak tak nampak. Adik betul nampak apa ni? So kita jalan pergi ke Centrum dekat dengan Billion tu. Kalau pakai dari tubuh gigi pakai lah. Tapi dari tubuh dengan tidak. Belum dah rasa semua orang lagi. Akhirnya tengok orang bawah pada kita. Hari ini kalau kita ada program kamera, kita tengok orang yang ada tujuh fungsi. Kita lihat orang ada kecil. Hari ini kalau kita ada kecil, kita tengok orang kecil kita ada naik motor. Kalau kita ada motor, kita tengok ada orang motor, sebagaimana dia pakai dia. Nak ada bisa dia. Kalau tengok orang bicara, kita tengok orang berbicara Hari dia. ni actually ramai orang juga sebab Kita dekat dengan weekend. tengok bagaimana orang lahir tak dekat. Ha? Oh actually bahaya juga jalan sini. So hati-hati jika berjalan. Saya yang membuat tuan jemaah saja, tapi sedangkan sahabat orang yang tidak sehari-hari. Tada, dah sampai. Almost there. Jom, lintas cepat. So, Takut je tak bukan salah apa. nampak. Aman. Tak nak lintas. So, berhati-hati. Hotel baru lah. 7. So Centrum ni belakang dia ada macam-macam. Kita kena jalan ikut belakang lah. Ni boleh hujan. Tengok hujan.
So Cameron sejuk. Ni 3 bilik. Ni sentrum yang dikatakan itu di sini. So dia jalan dalam bilik dulu lah. So ni tadi entrance tadi. Jalan-jalan atas ni. Yang atas. So kita akan jalan ke atas lah. Berapa kat atas. Central Cameron. Kalau terbukti lah, aku lah. So many places. Macam-macam actually. Bungkus. So dia buat ice cream lagi. Banyak benda kat sini. Oh, ada hotel. Ya, lah. Ada hotel kat sini. So boleh check out hotel ni, tapi mungkin mahal sikit sebab dia dekat Central kan. Dah macam dekat Genting. So actually last year lah, past 3 years datang sini tak semeriah ni sebab baru membangun time tu. So sekarang ni agak meriah. Ada caji. See? Chandelier. Zeus. Macam-macam. Wow. Baik, adik. Oh, berhenti. Strawberry chocolate. Oh. This is pharmacy. Burger King. Bundle. Thrift. Backfish. Ramai.
ada saiz makan lagi. Coffee bean yang atas. Ada apa pun. Ada kopi. Macam oriental coffee. Tapi bukan oriental coffee lah. Skechers. Tak ada apa pun. Dia shortcut ke McD. Apa ni? Centrum Night Market. Macam pasal tanya pasal malam.